Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini kita berada di mana? Kita berada di Sembang Batik Kencang. Hari ini orang kata salah sebuah rancangan podcast yang mana kita buat perbincangan yang sangat santai tapi penuh dengan makna. Apa tajuk hari ni yang kita nak bincangkan bersama tetamu istimewa yang mari jauh daripada Terengganu. Terengganu je. Duduk tu dah tahu mana, kita tanya kat lagi dah. Okey, tapi menariknya tetamu kita pada petang ni, beliau merupakan seorang guru bahasa Inggeris yang jauh dah. Orang kata paling jauh pergi Korea. Saya awak tahu tak? Korea paling jauh. Cikgu ni bawa nama Terengganu, nama Malaysia pergi ke Korea. Jadi tanpa kita melengahkan masa kita petang ni, kita nak lah orang kata temu bual sikit. Nama mesra yang dipanggil kalau dekat social media tu orang panggil Mr. Haikal. Kat sekolah pun panggil Mr. Haikal juga. Jadi hari ni kita panggil Mr. Haikal jugalah. Biar orang kata senang. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bersualah dengan tamu istimewa kita hari ni, iaitu siapa? Mr. Haikal. Mr. Haikal lah. Lain kau cikgu bahasa Inggeris tu. Tapi dalam hati ni tetap Terengganu. Tetap Terengganu. Gitulah. Ke mana-mana merantau. Merantau mana-mana tetap Terengganu dah. Khabar baik. Terima kasih atas undangan. Sama-sama. Comel studio ni. Setup ni memang sangat lawa. Biasa-biasa je ni. Okey. Cikgu Mr. Haikal, kalau nak khabar lah, ni orang kata tetamu kedua yang merasmikan kita punya studio. Okey. Jadi sambil-sambil tu tamu kedua lah. Rasa eksklusif ya. Memang nombor 2 kita nampak Cikgu Haikal je. Cikgu Haikal lagi Mr. Haikal lah. Tersasul lah tak. Okey, jadi hari ni kita nak Mr. Haikal berkongsi cerita lah. Kalau boleh orang kata latar belakang macam mana menjadi seorang pendidik. Dan kenapa memilih bahasa Inggeris tu, nak jadi cikgu bahasa Inggeris, buat apa? Boleh. Saya rasa saya ni memang orang bahasa lah kot. Memang orang bahasa daripada asal orang kata. Minat bahasa asal. Daripada sekolah lagi saya tahu dah yang mungkinlah kekuatan saya dari segi akademik tu duduk pada bahasa. Jadi saya memilih career ni sebagai guru bahasa Inggeris ni atas minat yang memang mendalam sejak daripada bangku sekolah lah. Dulu saya bersekolah di Sains Dungun. Dan saya belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Sebelum saya dilantik menjadi guru penuh dan mula berkhidmat tu di Johor sebenarnya. Jauh Johor. Di Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi. Jadi selama 4 tahun di Johor, kemudian barulah saya dapat tukar balik ke Kuala Terengganu, tempat di mana asalnya. Macam penyu merantau-rantau, last sekali dia balik ke Rantau Abang. Macam saya rantau-rantau, last memang sekali. Memang Kuala lah. Saya memang asal di Seberang Takir. Seberang Takir. Asal di Seberang Takir. Masa tu dok Kuala Negeri lagi. Kuala Terengganu. Masih Kuala Terengganu. Okey. Jadi itulah serba sedikit ringkas je background saya lah dalam macam mana saya boleh jadi seorang cikgu ni lah. Okey, sebab menariknya Cikgu Haikal ni, kalau saya awak lah pernah tengok, ada satu video viral yang yang Mr. Haikal ni dia mengajar anak murid dengan sebut benda mana aja. Boleh kita minta Mr. Haikal buat sikit. Video tu tahun lepas. Tahun lepas saya buat UIA gitu. Masa itulah titik permulaan viral itu. Titik permulaan viral sebagai seorang guru. Itulah. Jadi bermula dari situ saya lebih bergiat aktif dalam dunia sosial media, memperkenalkan kaedah dan teknik pendekatan dalam pendidikan bahasa Inggeris. Saya kongsikan supaya rakan-rakan guru saya ataupun ibu bapa boleh tengok dan boleh aplikasikan macam mana kita nak mempertikatkan penguasaan bahasa Inggeris. Boleh buat juga benda boleh tu. Buat juga benda yang saya nak kata senang sangat pun dok, tapi kadang-kadang kita dok tahu cara. Betul. Kita dok tahu nak start di mana.
boleh buat slow-slow. Apa yang saya kongsikan tu kalau boleh diaplikasikan kita boleh buat. Kalau payah sangat tak payah buat. Betul. Gitu. So, awak kena tengok video tu sebab kalau Ana sendiri tengok, kita memang kita semangat rasa nak pergi sekolah pula. Kita pula rasa nak pergi sekolah. Okey, jadi sebagai seorang guru lah bagi Mr. Haikal, adakah awak kata keyakinan diri ni satu benda yang dimari secara semula jadi atau melalui pengalaman? Okay. Bagi Mr. Bagus soalan tu. Memang bagus soalan tu. Bagi saya keyakinan diri ni dia ada dua lah. Satu memang dalaman dan satu adalah latihan ataupun persekitaran kita. Okay. Ada orang yang memang start sebagai seorang cikgu sangat senyap, pendiam, sebab dia mungkin dari segi personality dia tu bukanlah orang yang begitu orang kata geger sangat. Betul. Kan tapi lepas pada masuk dalam career ni dalam dunia pendidikan ni, kadang-kadang kita perlu untuk mempertingkatkan kita punya hubungan dengan orang awam ni. Jadi makin lama kita makin confident, makin lama kita makin confident. Jadi diri saya sendiri tu, keyakinan diri lah sebagai seorang guru tu banyak yang main peranan tu mungkinlah minat saya terhadap dunia seni. Kalau anda tahu betul. Cik Haikal ni pandai nyanyi. Kalau anda tahu pun saya bolehlah nyanyi busuk-busuk orang kata. We got scared lagu. Jangan tak balik lagi. Jadi jadi personality saya sebagai orang seni tu juga memainkan peranan dalam membina keyakinan saya lah. Selain minat saya yang sangat mendalam terhadap dunia pendidikan. Jadi daripada situlah sedikit menjadikan saya ni orang putih kata who I am right now gitu. Harapnya dengan perkongsian saya ke apa semua yang menunjukkan keyakinan tu orang dak cemuh tengok. Betul. Kita pula semangat tengok. Dak semangat jadi semangat tengok. Gitu. Okay. Right. Jadi orang kata Mr. Haikal ni macam yang anda buat tadi lah, boleh menyanyi, boleh orang kata memberi ilmu pendidikan kepada anak-anak murid dengan fun, dengan seronok. Jadi nak tak kita cungkil macam mana Mr. Haikal ni dapat idea nak buat gitu dengan anak-anak murid ni. Mungkin ada pengalaman bila ngajar gitu anak murid jadi gini, ngajar gini anak murid jadi gini. Benda puncanya Cikgu Haikal. Okey. Itu pun soalan yang sangat bagus. Soalan-soalan ni mungkin level-level universiti ni. Okey. Of course lah sebagai seorang cikgu ni, tahun pertama kita masuk sekolah tu kita banyak problem. Kita akan menghadapi banyak cabaran. Okey, saya sendiri pun saya first posting 2018. Banyak cabaran. Cabaran yang memang Allahu Rabbi. Sebab kita masih lagi baru, kita tak tahu lagi orang kata dunia ni beroperasi macam mana. Betul. Dunia pendidikan ni. Tapi daripada situ kita belajar banyak benda. Kita belajar yang dalam dunia pendidikan bukan sahaja ilmu yang kita ada tu penting, tapi skill yang kita ada untuk sampaikan ilmu tu, itu pun penting. Betul. Dan juga skill untuk kita kawal ataupun urus kelas kita tu juga sangat penting. Dan juga satu benda yang paling penting ialah nilai spontan. Nilai spontan kita tu. Sebab kadang-kadang macam dalam hidup kita ni, kita racang terlalu banyak benda. Banyak benda kita plan. Okay. Tapi hot spontan tu yang jadi sebenarnya. Macam kita plan dengan sayang-sayang kita nak pergi travel itu, jadi kadang. Tapi kalau kata jom kita luar on the spot jadi. Memang jadi. Benda yang sama juga dalam dunia pendidikan. Sebab kita berhadapan dengan manusia. Betul. Manusia ada perangai yang berbeza-beza, emosi yang berbeza-beza, keperluan yang berbeza-beza. Jadi sebagai seorang cikgu, nilai spontan tu memang penting. Kena ada lah. Kadang-kadang dalam kelas saya tu bukannya saya plan sangat pun. On the spot, boleh ni. On the spot boleh. Ada satu video saya kongsikan sikit lah. Boleh. Dan video tu agak viral. Saya nak ajar tahun 1, eja nombor 8, 8. E-I-G-H-T. Sebutan lah 8. Cikgu bahasa Inggeris kan 8. Kalau kita 8 je macam telur. Jadi saya
dalam banyak-banyak perkataan nombor tu yang paling payah sikit nak eja 8 lah. Paling payah nak eja untuk tahun 1 lah. Lepas tu saya tiba-tiba keluar satu macam dia panggil Chan. Chan tu sorak. Saya pun terus buat je on the spot. How do we spell the number 8? EIGHT. Gitu. Lepas tu budak-budak boleh ikut. Lepas tu saya record macam biasa. Viral rasanya radio era. Ada call betul. Ada buat liputan sikit. Padahal benda tu simple je kan. Itulah maksud saya spontan tu. Itu penting juga dalam dunia pendidikan sebagai seorang cikgu. Okey, jadi kalau tengok Cikgu Haikal lebih macam sedap panggil Cikgu Haikal. Tak apa je. Tak apa je. Saya secara formal Cikgu Haikal, secara informalnya Mr. Haikal. Okey. Jadi kalau tengok pada Cikgu Haikal share tadi, dia kadang boleh orang kata macam sebagai performer yang sedang berada atas pentas. Betul tak? Sebab dia nak tarik audiens untuk tengok kita. Sangat tepat. Ana Kabo tu sinonim perumpamaan tu. Sebab saya hari-hari duduk di hadapan audien. Walaupun 36 orang je lah. Tak apa, ramai juga tu. Selama sejam lah lebih kurang satu masa sejam. Jadi kalau saya dok perform macam mana orang perform atas petah, nak dapat tarikan, nak pastikan budak tu boleh fokus, nak sampaikan apa yang nak disampaikan tu, mungkin tak akan berlaku dengan efektif lah. Kesan dia tu, impak yang sampai tu mungkin tak sampai 100%. Tapi kalau kita ada cara kita, dengan kaedah kita, dengan metod kita, pendekatan kita, insya-Allah benda-benda pun kita kena minta dengan Allah SWT kan. Cuma insya-Allah pembelajaran boleh berlaku secara efektif. Tepat sekali. Tepat sekali. Okey, mesti dah. Kita kena tanya soalan-soalan yang orang kata kita nak cungkil. Benda tu kadang Cikgu Haikal tak share kat lain. Tapi eksklusifnya share dekat podcast. Pendedahan eksklusif. Hanya di Sembang Batik. Sembang Batik Kencang. Sebab tu Sembang Kencang kata. Sembang Kencang lah. Okey, jadi seterusnya ada lagi soalan-soalan yang kita nak rungkai lah. Okey. Kembali pula kita ke sesi yang kedua. Tadi kita pergi minum air tapping dulu. Lama, rasa macam lama dah cakap. Tapi baru 10 minit. Kan ni Cikgu Haikal? Baik tak? Saya okey je. Kita teruskan Kita akan teruskan. Okey. Jadi relate dengan Cikgu Haikal punya bahasa Inggeris. Cikgu Haikal pilih tu sebagai orang kata bahasa cikgu nak mengajar kat sekolah lah. Jadi ada tak kadang-kadang bahasa Inggeris tu membuatkan cikgu rasa macam dok yakin untuk nak expose. Saya sendiri ke? Cikgu sendiri. Tapi memang cikgu expert dalam bahasa Inggeris. Tapi ada dok kadang-kadang ia mari macam dok boleh gitu, ada dok? Okey, maksudnya sepanjang journey saya itulah untuk menjadi seorang cikgu tu, ada tu time di mana saya dok confident untuk menggunakan bahasa Inggeris. Macam mana saya kabur tadi, saya booking lah daripada sekolah tu minat terhadap bahasa ni. Sebab saya bukan saja pernah belajar bahasa Inggeris, saya belajar bahasa Perancis kot. Masa sekolah lah. Jadi sekolah Perancis sekali ni. Sekolah saya tu memang ada subjek ketiga, bahasa ketiga, bahasa Perancis. Jadi saya masa tu pun saya mampulah berinteraksi dengan cikgu saya tu dalam bahasa Perancis. Jadi untuk bahasa Inggeris ni bila saya masuk ke mata perguruan, masuk ke mata perguruan tu, saya dikelilingi oleh speaker-speaker ataupun petutur bahasa Inggeris yang sangat fluent. Jadi ada time di mana saya rasa down jugalah. Saya rasa semua orang pun akan melalui benda tu. Tapi yang penting saya dok malu lah kot. Mana saya jenis langgar je lah. Kadang-kadang berterabur lah. Betul. Slowly saya rasa saya boleh pick up bahasa Inggeris yang agak nak kata sempurna pun dok memang tak akan sempurna. Tak akan sempurna, cuma yang okey sikit lah. Okey sikit. Tapi saya kan cikgu putih tau. Memang saya kena improve bahasa Inggeris saya tu. Kalau dok boleh nak ngajar di sekolah.
Jadi daripada situ saya belajar satu benda. Untuk bahasa ni, benda yang paling penting practice. Practice. Maknanya orang kata practice make perfect tu. Practice make perfect tu memang betul. Untuk bahasa tepat sekali. Perumpamaan tu practice make perfect sangat betul. Sebab sepanjang saya berada di maktab perguruan di IPG, semua sebab IPG saya tu memang bahasa antarabangsa. Di situ tak ada bahasa Melayu. Tak ada bahasa Melayu. Bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris semata-mata. Tak ada bahasa Melayu. Jadi memang hari-hari pun praktis dengan classmate pun, dengan lecturer pun. Jadi kat situ saya dapat penguasaan yang agak baik lah untuk bahasa Inggeris tu. Tak ada lah berterabur sangat lah orang kata. Boleh lah. Boleh lah. Maksudnya pentingnya Cikgu Aika ada circle yang gitu juga. Ya. Kan kalau ibarat kita nak wangi, kita kena kawan dengan orang jual minyak wangi. Ibaratnya gitu lah. Betul. Jadi Cikgu Aika ni tu mutiara kata tu. mutiara kata pada petang ini. Pada petang ini kalau kita Cik Ana telah dapat mutiara kata pada petang ini. Okey, Ana tertarik dengan Cikgu Aika punya perkataan tadi, malu. Sebab malu ni dia kadang dialah punca kita dok boleh expose. Tepat sekali. Kita dok boleh nak pergi kan. Kita orang kata duduk dalam dunia kita saja. Dalam kepompong tu sampai ke sudah lah. Betul. Jadi menariknya Cikgu Aika khabar tadi. Mula Cikgu Aika ada jugalah malu bila berada dalam circle yang hebat-hebat. Tapi Cikgu Aika boleh cover balik benda tu bila berada dalam circle yang hebat juga dan mempengaruhi Cikgu Aika untuk berada sampai tahap sekarang lah. Kalau dok sampai sekarang ni, dok kan Terengganu atau pergi Korea. Makna saat ni kan, makna saat ni kan dok hebat dok akan atau pergi Korea tu. Okey, jadi semasa kita nak share juga sikit pengalaman cikgu masa pergi Korea tu. Okay, masa pergi Korea, macam mana pendekatan penggunaan bahasa? Dia lebih menjurus kepada mana? Okey. Siapa-siapa yang menonton ni siapa-siapa yang menonton ni, first of all, kena tahu yang negara-negara yang macam Korea tu negara-negara maju lah. Negara-negara maju ni mereka doklah bukanlah kata kita mengagungkan bahasa Inggeris, tapi dia lebih utamakan bahasa dia sendiri. Jadi kalau nak ikutkan tahap penguasaan bahasa Inggeris, orang di Malaysia ni dengan orang di Korea tu jauh lah. Orang Malaysia lagi bagus. Orang Malaysia lagi. Bukan nak ngatakan negara orang, bukan. Tapi memang hakikat dia gitu. Sebab bila saya pergi sana tu, saya pun ada masalah untuk berkomunikasi. Sebab saya bahasa Melayu memang dah faham. Bahasa saya sendiri tak boleh berbahasa Korea. Dan saya cuma gunakan bahasa Inggeris lah untuk sebab saya ngajar Rino, saya bukan pergi jalan. Ngajar macam sekolah sini? Ya, saya ngajar selama 3 bulan. 3 bulan. First round tu 3 bulan saya pergi. Memang mengajar hari-hari, beberapa kelas setiap hari tu. Mungkin sistem dia tak sama lah dengan sistem kita, tapi saya tetap pergi mengajar kat sana. Dan di situ saya belajar yang Malaysia ni not bad lah. Orang kata not bad lah. Bijak juga lah. Ya, bijak juga. Bila kita berada di tempat orang, kita baru sedar, ada benda-benda di dalam negara kita sini. Kita tak nampak sebab kita duduk di sini. Betul, je. Kita tak keluar. Tak keluar. Kita pun orang Malaysia kan minat Korea kan. Kita yang dipamerkan itu hok comel-comel lah belaka. Di sisipan gelap dia tu kan ada je kan, ada je. Jadi bila kita berada di negara orang, saya belajar lebih patriotik sebenarnya. Saya rasa saya lebih saya rasa nilai patriotism tu lebih menebal lah. Sebab ada benda yang baik yang kita bawa, yang kita boleh tonjolkan, yang kita boleh pamerkan. Dan mungkin orang-orang Korea pun tengok kita dengan gaya kita, dengan budaya kita, dengan kesenian kita bawa belaka dengan baju-baju Nok Afal semua saya bawa. Korea bukan sikit saya bawa. Banyak saya balik kan. Saya pergi extra luggage. Extra luggage sebab nak bawa baju Korea. Bagi belaka kan ke kawan-kawan ni untuk kita promotekan kesenian kebudayaan kita. Indahnya
indahnya warisan warisan seni kita. Bagus, sangat sesuai dengan tajuk kita, batik sembang batik kencang. Itu antara bukan salah satu-satunya yang saya bawa, tapi benda yang saya rasa paling utama. Terengganu, warisan budaya kita bawa ke sana, kita pamerkan dengan sebaik mungkin, untuk memberi imej yang baik kepada negara di mata dunia. Jadi proud to be Malaysian. Gitu. Proud. Awak kena bangga. Jadi orang Malaysia, jadi orang Terengganu. Nok kalau kita bawa dialek kita pergi Dinung. Ya, betul. Guana rasa orang Korea dengar kita cakap Terengganu ni, Okey, jadi Cikgu Haikal, kalaulah sepanjang Cikgu Haikal berkhidmat, orang kata start 2018 kan? 2018 menjadi seorang cikgu, dan sepanjang 2018 sampai sekarang, ada tak cikgu tengok anak murid yang dulu dia sangat low confident, tapi sekarang mungkin di mata cikgu dia dah berubah dah. Apa faktor menyebabkan dia berubah? Saya hanya boleh menjawab ni dalam sudut pandang penggunaan bahasa Inggeris lah, sebab saya memang guru bahasa Inggeris. Ni cerita pengalaman lah. Tahun lepas di mana saya mula bergiat aktif dalam social media. Saya rasa sebab kita pendidikan rendah, kita tak ada peperiksaan yang awam macam UPSR sebelum ni kan. Dia akan buat masa sekarang ni belum, kita dah stop benda tu. Jadi untuk melihat hasil tu agak kita seorang je boleh tengok. Orang lain payah nak tengok. Sebab kita seomong dengan dia. Kalau sebelum ni kita ada result, boleh tunjuk. Dan orang dapat result tu sekapung dia geboh kan result. Tapi saya dalam kelas hanya saya je yang boleh tengok kalau ada perubahan ni lah, dari segi perubahan kompetensi lah, anak-anak murid saya dalam penguasaan bahasa Inggeris. Bila saya bergiat aktif untuk social media tahun lepas tu, saya dapat pamerkan kemenjadian murid tu di mata awam, di mata public figure. Saya boleh public view, orang panggil tontonan awam. Jadi komen-komen yang saya dapat tu, tahun satu dah boleh bercakap bahasa putih, tahun satu sangat fluent, sangat dan benda tu buat saya rasa apakah yang saya amalan saya yang saya buat sampai dia orang boleh bercakap, boleh guna bahasa Inggeris dengan baik. Saya reflect balik. Sebenarnya budak-budak ni, anak-anak murid saya ni, dia mula dengan sebagai sekumpulan murid tahun 1 yang normal lah. Dia ada takut-takut sikit, dia not confident, dia nak cakap pun sepatah, kalau ada lah sepatah, dua patah. Tapi semakin lama tu dia semakin improve. Kenapa? Sebab saya rasa antara benda yang mungkin lah untuk perkongsian penonton, kalau ada cikgu-cikgu kat sini, tengok ni, apa yang saya buat dulu, apa yang saya buat mula-mula sekali ialah saya cuba untuk create atau membina satu persekitaran yang boleh membantu mempertingkatkan yang boleh membantu saya untuk untuk menjadikan proses pembelajaran itu efektif. Itu yang pertama dulu. Bukan benda-benda lain dulu. Kena create dulu benda tu. Kena bina satu persekitaran di mana pembelajaran itu boleh berlaku. Betul. Apa yang saya buat? Saya sebagai cikgu, saya kena ada clear instruction. Arahan yang clear, yang jelas. Okey, arahan yang jelas dulu mula-mula. Kemudian saya kena pastikan anak-anak murid rasa selamat. Betul. Dan rasa seronok. Rasa rasa nak belajar. Rasa selamat, rasa seronok. Dan orang Melayu kata apa? Kejelikitan sama-sama dia tu. Orang kata hubungan baik sesama dia tu dapat membina proses pembelajaran tu menjadi efektif, berkesan. Itu yang pertama. Sebelum saya boleh ajar apa-apa, sebelum saya boleh guna teknik benda-benda,
macam-macam benda lah boleh buat sebab kita belajar banyak Betul. di universiti, di maktab. Itu yang saya buat dulu, dan daripada situ apabila pembelajaran itu berlaku secara efektif, proses pembangunan bahasa itu berlaku secara efektif, barulah kita boleh nampak hasil yang baik. Betul. Itu. Okey, jadi penting dan sangat penting lah orang kata, bukan sekadar cikgu je nak bina seka sesama cikgu, tapi kita sebagai orang kata pendidik lah, nak bina juga seka di kalangan anak murid kita tu, supaya dia saling support, menyaport lah orang kata tak. Ni aku support mu support aku. Jadi betul, dok lah rasa awkward, dok rasa malu. Makna aku salah mu salah kok. Ibarat gitulah. Jadi ibaratnya kita zaman kecil-kecil dulu memang kita seronok. Dan kalau sekolah rendah, maknanya kalau baju basah ke basah lah ke kena marah cikgu, mewah sama marah kena marah tak. Ibaratnya gitu. Jadi seka dengan anak murid ni pun cikgu main kata peranan besar jugalah untuk bina supaya anak murid kata berminat nak belajar dengan kita dan bina orang kata keyakinan anak murid kita. Jadi kita rehat kejap. Kita masuk pula lepas ni dengan orang kata sesi ketiga dengan soalan mungkin yang mencabar sangat tapi lebih lebih panas. Lebih panas sebelum kita melabuhkan tirai Sembang Batik Kencang pada petang ni. Okey, kita rehat dulu kejap. Okey, kembali lagi kita ke sesi yang ketiga. Soalan yang mungkin panas lagi. Boleh InsyaAllah. tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi panas kita dok lah panas sangat sebab aircon kembul lah ni. Sejuk ketol lah ni. Panas tu dia suam-suam kuku je lah orang kata. Okey, jadi kita terus lagi dengan soalan yang lebih yang kata mungkin susah sikit kot, tapi dok susah lah bagi cikgu kan. Nama apa cikgu? Okey, menarik bila kita nak kaitkan bahasa ni dengan keyakinan diri kita. Bagi pandangan Cikgu Haikal sendirilah, bagaimana penguasaan bahasa tu boleh mempengaruhi cara seseorang nak bawa diri dia dengan berhadapan dengan orang luar lah. Macam mana? Alright. Saya selalu memandang, tapi saya rasa saya yakin lah. Yakin, confident. Yang bahasa ni adalah satu perkara yang manusiawi, natural. Jadi pembangunan bahasa itu pun satu proses yang natural. Okay, macam anak ada anak kan. Anak yang lahir tu, baby tu lahir tanpa bahasa. Betul tak? Lahir tanpa bahasa, tapi mempunyai potensi untuk belajar bahasa. Jadi kita dok ajar. Dok pergi sekolah pun. Dok pergi sekolah pun. Kita dok anak tu dok sekolah pun lagi, tapi kita start cakap dengan dia. Dia tak jawab pun. Dia tak reply pun kan. Dia tak reply. Tapi makin lama dia makin faham. Faham dulu. Faham. Lepas tu bila umur setahun dua barulah boleh respon. Sepatah, dua patah kan. Itu barulah bila umur dia 3-4 tahun dia boleh cakap dengan sempurna. Tak boleh baca lagi. Sebab dah belajar lagi baca. Tapi ada dah bahasa dalam diri dia. Kita cakap pun dia faham. Dia pun boleh respon dengan agak sempurna bila umur dia 4-5 tahun. Masuk sekolah barulah dia belajar membaca. Bahasa Melayu je ni. Cerita bahasa Melayu dulu. Okey. Jadi daripada situ dia start mula menggunakan bahasa tu dengan lebih kompleks. Untuk apa? Untuk ekspresikan diri dia. Ekspresikan idea dia. Jadi contoh ini contoh. Apakah ciri-ciri seorang apakah ciri-ciri seorang ahli politik yang berjaya? Yang penting sekali. Pandai influence. Pandai cakap dan influence orang. Betul. Jadi bahasa ni macam pepatah Melayu mengatakan orang pepatah putih orang putih lah, bagilah putih. The words are mightier than sword. Orang kata bahasa ni lebih tajam daripada pedang. Kata-kata boleh mengguris. Betul sekali. Kata-kata ni boleh meruntuhkan sesuatu peradaban. Dan juga boleh mempertingkatkan, membina sebuah peradaban. Hanya dengan bahasa sahaja. Kalau kita tengok salah seorang pemimpin yang hebat lah di dunia ni Nelson Mandela dulu di Afrika Selatan, dalam jail ni, duduk dalam penjara, dipenjarakan masa zaman dia tu lah. Tapi dengan bahasa
dia boleh ubahkan situasi politik di negara dia tu. Dan last sekali daripada orang kata zaman kejatuhan dia tu, dia boleh meningkat naik jadi seorang pemimpin negara dan boleh membina negara dia tu pada acuan orang hanya dengan bahasanya. Antara contohlah, banyak lagi contoh-contoh lain lah. Banyak lagi contoh-contoh lain. Macam Syekh Ahmad Yassin, seorang pemimpin di Palestin dulu. Duduk atas kursi roda je. Tak, bukannya boleh akak pedang ke pergi perang ke apa tak. Tapi dengan kata-kata dia tu, dia boleh membangkitkan semangat perjuangan untuk rakyat Palestin masa zaman tu lah. Sampai ke sekarang tak terpadam. Nama dia masih lagi disebut-sebut. Syekh Ahmad Yassin, tak silap saya nama. Semangat orang Palestin ni sampai sampai ke sekarang. Walaupun ditindas, walaupun berkonflik berpuluh-puluh tahun, dekat 100 tahun lah nak cerita. Konflik tu lah. Jadi itu sebenarnya kepentingan dia. Okey, kita perlukan bahasa ni untuk membina negara. Saya semua kabur dalam live saya. Saya buat live kadang-kadang kan. Saya orang Melayu. Saya Melayu dan saya orang Terengganu. Saya bangga sebagai seorang Melayu dan saya bangga menjadi orang Terengganu. Saya tak tinggalkan logat saya, tak pernah tinggalkan, dan saya tak kekok nak cakap dengan logat saya walaupun saya cikgu bahasa Inggeris. Betul. Kenapa saya pilih bahasa Inggeris untuk jadi wadah perjuangan saya untuk membangunkan bangsa ni? Kenapa bahasa Inggeris? Bukanlah untuk mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Tidak sama sekali. Saya tak pernah berikrar okay, untuk mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Dan saya sama khabar ke audiens saya, kita bukan dilahirkan di dunia ni untuk mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Kita lahir, kita gunakan bahasa Inggeris itu, saya sendiri gunakan bahasa Inggeris itu sebagai wadah perjuangan untuk saya bantu membangunkan umat di negara ini. Sebab apa? Dengan penguasaan bahasa Inggeris yang baik, kita boleh membuka peluang yang lebih luas kepada rakyat di negara ni untuk dapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik, untuk jakoh tu lebih jauh. Untuk jakoh lebih jauh. Sebab kita kena terima hakikat, kita dari segi geopolitiknya, bahasa kita ni dulu mungkin bahasa Melayu sebagai lingua franca dulu. Masa zaman Kesultanan Melayu Melaka, ramai kiranya di dunia ni penggunaan bahasa Melayu tu memang meluas lah. Tapi untuk zaman sekarang ni mungkin tidak sehebat dulu. Jadi cara yang boleh kita guna adalah belajar je lah bahasa Inggeris. Dan bahasa Inggeris tu dah dikenali sebagai bahasa antarabangsa lah, yang banyak pertuturnya lah, banyak negara yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, dan dia pun satu bahasa akademik lah, satu bahasa akademik. Jadi saya gunakan bahasa ni, cuba sedaya upaya saya dengan janji saya sebagai seorang pendidik untuk mendidik dan menyebarluaskan teknik ke metod ke pendekatan saya dalam bahasa Inggeris, dalam pendidikan bahasa Inggeris ni, supaya anak-anak di Malaysia ni boleh menjadikan bahasa Inggeris tu sebagai satu tools untuk dia mempertingkatkan peluang pekerjaan dia satu masa lagi. Dan dengan cara itu kita boleh membangunkan negara. Kita boleh bangunkan bangsa kita. Itu saja niat dia lah. Niat dia bukan untuk agungkan bahasa orang. No. Tapi untuk gunakan sebagai alat untuk membangunkan bangsa kita ni. Gitu. Okey, menarik tu anda kata. Sesi yang ketiga ni, dia terungkai sesuatu benda yang ada dalam diri kita yang kita tak nampak secara luaran, tapi kita akan nampak bila kita ngadak gini. Kita bila jumpa kat luar, kita dah tanya gini. Tu pulak je yang kata dah apa pulak ni. Tiba-tiba kan. Gitu. Tapi bila kita duduk gini, kita boleh tahu kenapa orang itu layak digelar sebagai seorang guru. Sebab dalam diri dia, dalam jiwa dia ni memang
orang kata memang hebat lah. Jiwa seorang guru ni dia memang sedikit luar biasa. Amin. Amin lah. Sebab agak kekal istiqomah lah. InsyaAllah bila ada impian yang betul, niat kerana Allah, insyaAllah dia akan kekal selama-lamanya. Jadi bila anda dengar Cikgu Haikal punya penceritaan tadi, yang sangat menarik bila Cikgu Haikal kata dok mengagungkan bahasa Inggeris tapi menjadi alat. Sebab kita gana-gana pun kita nak jadi benda-benda pun mesti kena ada alat untuk kita maju setapak, Kang. Nak tinggi mungkin ada cara dia, alat dia pergi gym ke apalah. Nak apa-apa ada alat dia. Tapi Cikgu Haikal dia menjadi guru bahasa Inggeris, dia nak membina, nak didik menjadi seorang yang lebih berjaya. Jadi kalaulah Cikgu Haikal sendiri berada di dalam orang kata kelompok yang ni sebab Cikgu Haikal pandai bahasa Inggeris. Tapi apa perasaan cikgu kalaulah cikgu boleh nampak ada kelompok yang dia dok pandai bahasa Inggeris. Jadi macam mana sebagai seorang guru cikgu nak influence mereka supaya mendekatkan diri untuk ambil inisiatif belajar kotlah sikit maknanya gitu. Satu benda jadi orang Terengganu ni saya ada hak hak bersuara. Ada hak bersuara untuk kritik. Kritik mungkin budaya kita apabila berhadapan dengan bahasa Inggeris dan sebagai orang Terengganu saya kena bersuara lah. Saya kena bersuara, iaitu pernah satu masa dulu apabila kita ni sebagai orang Terengganu ni apabila adalah orang dalam persekitaran kita tu nak cuba untuk cakap bahasa Inggeris ni macam kena mata hidung kita akan mapuh ke dia. Kenapa? Bahasa Melayu proper kenapa mapuh? Menjatuhkan. Kamu tak tahu. Menjatuhkan. Mapuh sama sendiri. Allah. Putihnya. Putih sejuk rasa macam kat UK. Padahal duduk Terengganu ni. Sepanjang je gitu. Dan saya orang Terengganu dan saya boleh kritik benda tu. Saya bukannya orang luar yang nak kritik Terengganu. Saya orang Terengganu dan saya nak kritik budaya orang Terengganu. Itu ialah stigma yang kita hadapi dulu. Tapi bukan sekarang. Dulu maknanya tahun masa saya kecil-kecil dululah, masa saya bersekolah. Zaman Gen Z ni tak ada. Zaman Gen Z janji ya. Aku pun pengaruh juga. Jadi saya rasa dari pemerhatian saya dah semakin baik. Orang kata kalau sakit tu dah semakin sembuh. Kalau stigma itulah satu penyakit, makin lama makin sembuh. Dan sebab saya duduk di Johor sebelum ni, mengajar di Johor. Bila saya balik memanglah berkobar-kobar lah untuk excited nak share. Bukan nak share, maksudnya nak tengok penyakit tu, penyakit mapuh orang tu makin kurang. Memang makin kurang. Bukan saya yang buat, bukan. Tapi bila saya tengok rakan-rakan guru saya pun cuba nak cakap bahasa Inggeris apa semua kan. Dan benda tu bukanlah satu benda yang orang kata gong. Tengoklah tak ada. Kurang. Jadi itu benda yang bagus. Maksudnya negeri-negeri di Pantai Timur ni sudah ada satu progres. Dan progres tu walaupun lambat ni, maknanya makan generasi nak boleh sembuh penyakit tu, tapi ada progres. Dan itu adalah bagus. Sebab apa? Pendidikan di negeri Terengganu alhamdulillah baik. Secara keseluruhannya ni penonton kena tahu negeri Terengganu ni fokus kepada pendidikan tu semua tinggi, sangat tinggi. Dan kalau pergi ke mana-mana pun orang akan mengakui benda tu. Usaha untuk kita mempertingkatkan level pendidikan di negeri ni memang tip-top. Memang duduk di atas semua. InsyaAllah dah saya harap berkekalan macam itu. Tapi bahasa Inggeris problem. Sebab tu saya di sekolah dulu, sekolah sains dulu, boleh kata sekolah yang bagus asrama penuh. Banyak kes 9A 1B B-nya bahasa Inggeris.
9A 1C pun ada. Bahasa Inggeris lah situ. Bahasa Inggeris, kantoi bahasa Inggeris. Sebab susahnya untuk mempertingkatkan bahasa Inggeris dalam community yang dok support usaha untuk bahasa Inggeris tu. Okey. Jadi balik pada soalan panjang pula aku. Dapat orang ni boleh cakap. Panjang pula kan. Jadi nasihat saya kepada penonton sembang Batik Kencang yang ada sedikit rasa aku ni sebagai manusia, kalau aku nak mempertingkatkan peluang aku untuk kerja dengan lebih baik ke kenapa, aku kena belajar bahasa Inggeris. Bagus, niat tu bagus dah. Satu, maknanya sedar dulu. Sedar satu benda yang bagus. Nak dapat kesedaran tu susah lah. Betul. Nak dapat kesedaran yang bahasa Inggeris raya kita Melayu Betul. Nak dapat untuk tukar mindset tu sangat susah. Betul. Makan generasi, bukan makan tahun kan. Satu generasi dah. Habis. Tujuh keturunan. Yang kedua pula, kena dekatkan diri. Sebab sekarang ni konten banyak. Konten bahasa Inggeris ni banyak. Kena dekatkan diri dengan konten-konten bahasa Inggeris yang orang kata kontekstual. Kontekstual ni macam kita bersembang, kita bersembang gini ya. Biar ada erti, biar benda tu ada erti lah. Bukan saja. Macam kalau sebelum ni kita dengar lagu kan. Kita dengar lagu, kita dengar je lah. Kita tak faham pun. Masuk-masuk lagu tu. Jadi yang penting konteks tu. Konteks tu kita kena ada konteks. Kalau dok bahasa Inggeris kita tu payah nak develop. Kalau kita setakat dengar je, tak ada erti apa-apa. Jadi dekatkan diri dengan, yelah, tengoklah movie ke, dengar lagu dalam bahasa Inggeris, dan ambil pengertian dia. Ambil pengertian, dan insya-Allah slow penguasaan bahasa Inggeris kita tu akan meningkat. Dia bahasa Inggeris ni dia bukan macam matematik. Matematik ni ada betul dan salah. Betul. Okey, kita ajar satu benda, sama ada dia jawab betul ataupun dia jawab salah. Bahasa Inggeris tak gitu. Bahasa Inggeris ni dia kena melalui proses yang agak panjang. Betul. Dan macam kita nak daya berjaya. Sometimes kadang-kadang saya tak berjaya. Sebab kenapa kita nak result tu cepat. Nak dengar. Bahasa Inggeris tak boleh. Bahasa Inggeris macam diet. Dia kena orang kata slow and steady and consistent. Ya, slow, steady, consistent, dan jangan putus asa. Sebab satu benda lagi yang saya nak kongsikan, benda ni sangat penting juga kalau penonton nak tahu. Setiap manusia dia ada language journey, permulaan language journey yang berbeza-beza. Language journey tu maksudnya titik mula dia belajar, dia start journey bahasa dia tu. Untuk bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu memang daripada kecil. Journey bahasa Melayu ni memang daripada baby dah. Kalau orang Melayu lah. Kalau orang Cina daripada kecil lah, sama lah. Tapi kalau dia untuk belajar bahasa kedua, ketiga dan seterusnya ni, dia ada starting point. Dan starting point orang berbeza-beza. Hak ni penting orang kena faham dan kena sedar. Sebab itulah anak, kalau kita pergi ke negara Korea lah katakan, Korea. Kita cakap bahasa Korea, kita doktor cakap Korea kan. Tapi apa budak umur 3-4 tahun boleh cakap Korea? Sebab dia ada mulakan dah language journey dia tu. Padahal kita tua pada dia, patutnya kita lebih pandai. Betul tak? Patutnya sebagai orang yang lebih tua, betul, lebih pandai. Tapi untuk bahasa tidak kira gitu, tidak kira umur. Betul. Sebab journey bahasa orang tu mula pada starting point yang berbeza-beza. Macam kalau kita tanya soalan matematik ke budak 4 tahun kat Korea tu, mungkin kita lebih pandai. Betul. Sebab matematik ni perlukan logik akal kan. Tapi kalau bahasa bahasa semestinya kita ni tua, kita lebih pandai jadi penonton kena tahu, kalau ada niat untuk improve dalam satu-satu bahasa,
kita perlu start somewhere. Perlu mula. Selagi dok mula, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Gitu. Okay. Menarik sungguh perkongsian hak tadi tu. Banyak benda orang kata point-point yang anda dapat detect lah. Orang kata bagus point ni, bagus point ni. Yang paling anda rasa benda tu dia sinonim lah dengan diri kita sebagai manusia ni, iaitu faham. Dia sama, anda boleh relatekan bahasa Inggeris ni, dia mungkin kita kena faham macam kita belajar Al-Quran kan. Macam Al-Quran kita baca, okay, kita boleh baca, tapi kita kena faham juga maksud-maksud dia tu. Jadi dia lebih kurang gitu jugalah maksudnya. Sangat sama. Sangat sama. Sangat sama. Perlu ke saya elaborate betul? Boleh. Ada masa lagi juga. Ada lagi. Okay. Saya bukan ustaz. Memang confirm bukan ustaz. Tapi saya pun ambil contoh pembelajaran Al-Quran. Anda tahu tak sejarah Al-Quran ni of course lah daripada zaman Nabi tu bahasa Arab, dan dia tak ada bagi benda kan. Betul. Al-Quran ni dia mula dengan Arab yang ori tu. Jadi bila zaman Saidina Osman ni, bila bila Islam ni dah tersebar negara bukan Arab, dia start tambah baris-baris tu, dia start tambah titik pada huruf ni. Orang yang bukan Arab, dia tak tahu ni nak baca bahasa Arab, baik dia reti cakap Arab kan. Tapi dengan adanya usaha dari Saidina Osman dan sahabat-sahabat masa zaman tu, Nabi tu, zaman yang Saidina Osman tu, dia pun keluarkan satu sistem lah. Dia panggil Resam Usmani, untuk membolehkan orang Islam di negara-negara bukan yang bukan bercakap bahasa Arab boleh baca Al-Quran. Tapi masalah dia, kita baca tapi kita tak faham. Kita boleh baca sebab kita ada skill membaca. Betul. Skill. Kemahiran membaca tu sebab kita dah diajar, kita dah belajar baris atas bunyi guana, baris bawah bunyi guana. Tapi kita tak dapat kefahaman daripada apa yang kita baca tu sebab kita tak belajar bahasa tu lah. Jadi sekarang ni of course lah kita ada tafsir apa semua kan, penterjemahan semua tu. Tak perlu belajar bahasa tu, tapi why not lah? Bahasa Arab di sekolah rendah mana-mana pun ada bahasa Arab. Jadi sama juga. Itulah cerita dia. Okey, jadi kita banyak dah dengar yang dot sepatutnya terungkai dah hari ni. Okey, tapi kita akan kembali kepada sesi paling last kali. Kita nak tanya sendiri, orang kata Cikgu Haikal yang mungkin orang kata pengguna batik Nur Afah juga. Kita nak tahu apa pengalaman best ke yang Cikgu Haikal pernah rasa bila pakai batik Nur Afah. Tapi anda kena tunggu lagi beberapa minit. Okey, jumpa lagi. Okey, kembali lagi kita dalam podcast kita. Saya sebut Sembang Batik Kencang. Boleh tak kalau anda nak minta Cikgu Haikal buat satu trademark? Trademark. Macam anda biasa je, Sembang Batik Kencang. Macam Cikgu ada tak apa-apa yang kita orang boleh buat lepas ni? Ni yang panggil kena spontan ni. Ni masalah ni. Kalau nak yakin pun tak apa, tapi kalau ada sekarang boleh. Saya buat tu. Okey, kejap. Okey, selamat kembali kita di Sembang Batik Kencang bersama host kita. Ini masalah dia bila host interview host juga. Ni dia punya masalah. Bila tetamu masak air. Okey. Itulah masalah dia yang akan timbul. Okey, tapi tak apa. Kita bagi peluang kata. Kita bagi peluang. Okey, jadi dah kita banyak dah bercerita tentang pengalaman Cikgu Haikal. Tentang keyakinan diri, tentang bahasa. Sangat menarik. Ini topik kita tentang bahasa dan relate dengan keyakinan diri. Dan apa orang kata last lah, ni orang kata topik last. Sebagai seorang guru lah, Cikgu Haikal memang orang kata pakai batik. Kan, penjawat awam pakai batik. Jadi sebelum ni cikgu pernah tak orang kata menyelami dunia batik, macam mengenali batik. Sebab ada setengah orang dia tak pakai pun batik. Jadi apa cikgu punya orang kata pandangan lah. Secara jujurnya lah, saya mula-mula sebagai cikgu tu, saya lebih prefer baju biasa lah kan, baju biasa. Tapi saya lebih appreciate, lebih menghargai batik ni apabila saya berada di luar Malaysia.
bila saya berada di Korea dululah. Betul. Hot tu je pun contoh je. Tak apalah kerak pun. Tak tahu nak cover. Bila saya berada di Korea tu, dia cerita dia mungkin sebab kita duduk Terengganu kan. Nur Afan ni satu nama yang bukan asing lah. Betul dok saya awak. Bukan asing, bukan saja di Terengganu, di seluruh Malaysia pun sebenarnya tidak asing dah. Nur Afan ni memang sinonim dengan penghasilan batik, dengan kualitinya apa semua tu. Tak perlu nak cerita panjang bahagian tu sebenarnya kan. Tapi untuk dapatkan nilai penghargaan terhadap batik, sebab Nur Afan memang dengan Nok sekarang ni dengan effort yang begitu, saya sangat puji lah dengan tim media Nur Afan sekarang ni yang begitu menggerakkan gerakan untuk gerak kerja untuk bukan sahaja mempromosikan produk, tapi untuk memastikan batik ni dikenali, memastikan batik ni relevan di jiwa orang di Malaysia ni. Ya, itu sangat bagus lah. Jadi benda tu apabila saya sendiri berada di luar, bila saya berada di Korea, dan ni cerita yang terbaru ni, saya pergi ke satu conference di Korea, tapi conference tu ada orang daripada Amerika, daripada Taiwan, daripada Jepun, China tak ada. Dia seteru dengan Korea. Dia dah juang. Dari Turki. Mereka ni semua ni dia hadir dengan budaya dia sendiri. Dan orang kata cara paling senang ialah dengan pemakaian. Dengan pemakaian. Jadi bila saya hadir dengan pakaian yang saya bawa dari Malaysia, Nur Afan. Bawa baju Nur Afan ke? Saya ambil Nur Afan. Bawa Nur Afan. Saya ambil Nur Afan. Okay. Saya mendapat banyak pujian. Benda tu walaupun bukan saya yang buat batik tu. Okay, sekadar bawa je lah, sekadar pakai memperagakan. Proud pakai batik. Bila Mak Saleh tu mari, dia tunjuk ni di video ni I've been looking ni on Amazon, but I cannot find the one like you. I cannot find. Ada sama. Dia kata adalah macam ada corok batik seolah-olah lah kan, tapi I cannot find the one like you. I want to get for my husband, dia kata. Jadi benda tu secara tidak langsung buat saya kata wow, bangga. Bangga sungguh. Jadi sebab batik kita ada identiti kita. Batik Terengganu. Okay, mungkin Indonesia pun ada batik dia. Walaupun kita duk baloh semua pasal benda tu. Dah habis sang mengklaim, tapi yang kita tak dapat nafikan ialah identiti tu. Identiti kita yang orang kata apa, acuan kita sendiri, right? Jadi sebagai penjawat awam, okay, apabila government isytiharkan Hari Batik, pemakaian batik, dan batik ni boleh dipakai hari-hari. Tak perlu tunggu Hari Khamis, tak perlu. Boleh pakai hari-hari. Batik je satu-satunya baju ataupun kita panggil dia pakaian lah. Pakaian yang dibenarkan pakai hari-hari. Sebab baju Melayu tak boleh. Baju Melayu kena pakai. Baju Melayu silap saya je. Kalau di Johor di Johor tu Jumaat je. Jumaat gitu akan nak pergi sembahyang Jumaat kan. Kita cuti hari Jumaat. Jadi apabila dia mengisytiharkan itu, buat garis panduan pemakaian batik ni, itu adalah satu usaha yang sangat baik untuk memastikan penjawat awam ni boleh mempamerkan nilai profesionalisme kami dengan cara berpakaian. Dan pakaian tu pakaian batik. Gitu. Sebab salah satu elemen yang penting dalam profesionalisme ialah macam mana kita memperagakan pakaian kita tu lah. Keterampilan, orang kata keterampilan kita. Jadi saya sangat menyokong usaha Nur Afan terutamanya, membawa nama Terengganu, membawa nilai kesenian dan kebudayaan dan tradisi Terengganu menerusi batik
mempromosikan apa saja, bukan sebab di sini untuk pengetahuan hadirin, bukan saja ada batik baju semata-mata. Ada banyak aktiviti yang melibatkan batik pun banyak jemput mari Pandai pula Cik Prof. Dia panggil NACC, maksudnya Noafa Craft Complex. Craft Complex. Dia kata kedai baju. Craft Complex. Complex craft kat sini. Okey. Jadi saya sangat menyokong usaha kita ni sebab kita nak pergi jauh mana pun, kita jangan lupa asal usul kita. Kita jangan lupa identiti kita. Sebab kalau kita hilang benda tu, siapalah kita? Betul. Siapalah kita nak mempertahankan warisan kita tu kalau tanpa kita siapalah yang nak mempertahankan. Kita nak pergi jauh mana pun, pendidikan kita ke, kita nak tinggi mana pun darjat kita ke, asal usul kita tu kita di sini dan kita kena bangga dengan apa yang kita ada. Gitu. Wow, ni adalah orang kata dah masuk bulan kemerdekaan lagi Rasa dah vibe patriotik tu. Daripada jiwa seorang guru. Lahir daripada Terengganu, orang Terengganu. Memang betul lah orang kata Terengganu bahagia. Memang jiwa orang Terengganu ni memang besar lah. Dia punya semangat dia tu. Okey, soalan last lah. Anda nak tanya kepada tetamu kita, sebab jarang jumpa. Kalau jumpa luar pun, kita tak akan tanyalah soalan-soalan sebegini. Okey, sekarang bodoh rasa. Dah, ni simple je soalannya. Okey, kalau kita tengok sekarang Gen Z. Okey, sebab sekarang ni memang sinonim di telinga kita Gen Z. Okey, baru ni adalah dapat feedback daripada Gen Z juga, di mana bagi mereka batik ni bukan dia punya pakaian lagi untuk dia pakai. Mungkin dia rasa tua lah kalau pakai. Okay. Macam mana? Ni anda nak dapat pandangan daripada seorang cikgu juga. Cara untuk kita, anda sebagai pejuang batik. Pejuang batik. Anda pejuang batik. Lain macam tu bercakap dengan pejuang batik. Pejuang batik. Nak orang kata mencuit hati Gen Z ni, bahawa batik ni kena ada juga, at least koleksi tu adalah selah-dula ke rumah. Pakai batik tu biar dia rasa macam apa yang cikgu akan rasa tu. Alright. Itu soalan yang saya kena mikir panjang untuk menjawab soalan tu. Saya rasa saya pun mengaku mungkin benda tu memang berlaku. Macam saya kabur tadi, apresiasi terhadap kesenian tu dia akan mari apabila ada turning point lah dalam hidup masing-masing. Dan untuk pengetahuan anda pun, dalam pendidikan seni visual di sekolah, kita ada satu elemen iaitu apresiasi seni. Apresiasi seni ni apabila anak-anak murid tu dilatih untuk bercerita, bercakap, mengenai elemen-elemen yang ada dan apa yang dia suka, apa yang dia tak suka mengenai sesuatu craft ataupun artwork, hasil kerja seni itu. Jadi sebagai pejuang batik sebagai pejuang batik yang tega, first of all, terima kasih kerana memperjuangkan batik. Dan yang kedua, macam saya sendiri pun, mungkin kita berada dalam satu tempat yang sama, iaitu untuk memandaikan umat. Saya memberi pendedahan. Memberi pendedahan. Dan saya rasa generasi apa sekalipun, Gen Y, Gen X ke, dia akan lebih dekat dengan satu-satu elemen kesenian tu yang cool bagi dia. Betul. Jadi saya nasihatkan kepada anda sebagai pejuang batik, macam mana untuk anda menjadikan batik itu, pemakaian batik itu sebagai satu perkara yang this is cool. This is cool. Sebab apa? Contoh music retro. Music retro, music yang klasik ni semua ni pun, kalau tak ada orang yang memperjuangkannya, akan hilang ditelan arus zaman. Betul. Tapi apabila elemen-elemen ni diperkenalkan semula, contoh
dalam kartun-kartun Upin Ipin ke, yang mainstream, yang arus perdana, tapi dia masukkan elemen tu. Jadi penonton yang tengok ni akan rasa ish, benda baru lah bagi dia. Benda baru dan orang-orang yang dipandang tinggi, influencer, influencer lah, menggunakannya. Dan benda tu akan kembali hidup semula, mekar semula. Tapi nasihat saya sekali kan, perjuangan ini panjang. Perjuangan ini makan masa, makan modal. Makan modal lah kan? Makan modal. Dan juga kena sabar lah ya. Kena sabar. InsyaAllah kalau usaha tu murni, niat tu murni, usaha tu ada dan konsisten, satu hari nanti saya yakin dan percaya Gen Z ke, Gen Alpha ke, Gen Beta ke akan terus hidup dan batik akan terus hidup dalam mengalir ke dalam jiwa mereka ni semua, insya-Allah. Okey. Itulah kata-kata amanat terakhir dalam sesi podcast kita pada petang ni. Kalau Dok Kencang bukan Sembang Batik Kencang lah namanya. Sesuai nama tu. Sesuai. Sangat sesuai. Jadi nama tu pun nama on the spot juga. Meeting. Pop keluar. Jadi kita kata mungkin Allah dah bagi benda tu secara spontan. Jadi kita gunalah. Okey, jadi rasanya kita dah panjang lebar dah hari ni. Kita bercakap tentang bahasa pun sedikit sebanyak kita dapat rungkaikan tadi. Dan kata tahap pasal keyakinan diri dan apa pengalaman cikgu sendiri memakai batik Nur Alpha. Dan situlah kita nak kabarnya, maknanya saat ni batik ni kita tak boleh lupakan lah ibaratnya. Sebabnya batik tanpa kita dah akan kekal warisan tu kepada anak cucu cicit kita lah, hak ke depan ni. Sebab macam Nur Alpha sendiri, kalau Cikgu Haikal tahu, kita dah 46 tahun dah. Wow, 46 dalam tahun. Jadi macam Cikgu Haikal kata tadi kan, dia makan masa. Memang makan masa ni 46 tahun. Lama tu. Zaman dulu tak ada lah podcast gini. Dia sekadar buat cerita yang tak ada recorder sama-sama. Tapi ni 46 tahun ada podcast pula. Okay. Jadi last kata-kata sebagai seorang pendidik, apa yang cikgu nak share kepada audiens kita yang mungkin memberi satu impak dengan bahasa yang cikgu guna, memberi impak yang sangat besar lah kepada audiens kita. Silakan. Okey. Macam saya khabar sebelum ni, ya betul, saya bukanlah pejuang batik tapi saya pejuang pendidikan bahasa Inggeris lah. Saya pejuang pendidikan bahasa Inggeris, bukan untuk mengagungkan bahasa Inggeris tu, tapi untuk membantu membina bangsa ni. Jadi saya memainkan peranan saya, Ana mainkan peranan dia. Betul. Setiap daripada kita ni memainkan peranan dalam membangunkan negara ni, membangunkan bangsa ni. Jadi kepada penonton semua, teruskan usaha menyokong kami, pejuang-pejuang ni. Tiba-tiba banyak pejuang jadi ni. Okey, jadilah menyokong usaha kami untuk meneruskan legasi, untuk mengekalkan budaya, tradisi, elemen-elemen ni semua untuk kekalkan, untuk terus mengalir dalam jiwa anak-anak muda, dalam generasi-generasi yang berikutnya. Okey. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Nur Alpha kerana menjemput. Alright. Okay, dan jadi itu saja untuk minggu kedua ni. Kita baru minggu kedua ni. Sarawak 2026 minggu yang kedua. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu seterusnya dengan tetamu yang kita akan jemput. Mungkin Cikgu Haikal sendiri boleh recommend lah kepada kita tak? Ada tak orang-orang wanita-wanita ke cikgu-cikgu wanita yang berjiwa besar juga macam Cikgu Haikal, untuk kita sama-sama jemput mari ke studio kita ni, ke Sembang Batik Kencang, untuk kita merungkai lagi lebih banyak yang best-best. Okay? Alright, jadi itu saja daripada kami. Dan minta maaf juga sepanjang podcast berlangsung kalau ada anda salah cakap cikgu. Tak ada. Salah tanya soalan ke tadi, minta maaf kan. Okey, jadi kita jumpa lagi podcast akan datang. Kita bagi Cikgu Haikal nutup. Okey. Nutupkan cikgu. Terima kasih kepada yang menonton. Teruskan bersama kami di Sembang Batik Kencang. Bye-bye.